Nama saya Abdul Halim bin Muhammad Hazir. Saya bermula bekerja sebagai penyelia di Fedah Comomoy, wilayah Mempaga pada bulan 11 2004. Alhamdulillah, saya duduk dalam satu syarikat dan satu tim yang amat bagus, dan di mana satu syarikat yang beri peluang kepada kita, walaupun kita ni bukan dari kos atau daripada bidang yang kita belajar, tapi dengan istilah yang positif dan tim teamwork yang bagus, development yang bagus, kerjaya kita insyaAllah untuk ni boleh berkembang sehingga hari ni lah. Saya ikhlas lah, saya masa di assistant manager di Komplek Palong lah, sama lah sahabat saya lah, Cik Riazlan, Cik Firdaus, okay. Mr. Garnison lah, Mr. Garnison, wow, memang hardcore lah, dia train kita memang jadi planter betul lah. Masa tu saya ingat lagi, dia memang ask kami untuk assistant, bukan dengan manager, assistant. Kami kena meeting setiap petang untuk present hasil di Gosang Palong. So dia memang train kita untuk kita fikir sesuatu yang baik dan buruk, dan kita belajar untuk mencipta masalah, mencari masalah dan kita cuba selesaikannya. Saya Zulhairi bin Zakaria, Operation Controller Wilayah Terengganu. Sebelum ni saya bermula bertugas dengan FPM, atau sebelum ni dikenali sebagai Kadatan Oplan pada tahun 2004, bulan 2 2004 lah. Yes. Dan jawatan pertama saya adalah penyelia. Banyak pengalaman yang manis, yang pahit lah. Paling pahit bila kena marah seorang pengurus pada itu yang namanya Ali Talib. Itu pengalaman kerja lah kan. Kita memanglah, kita rasa biasalah bila bekerja tu kena marah tu bagi kita perkara yang biasa. Daripada itulah kita belajar macam mana untuk mengatasi ataupun menyelesaikan masalah. Nama saya Muhammad Fadli bin Abdullah, bertugas di Fedah Jengka 21 dan Jengka 22 sebagai Field Controller. Bermula bertugas pada bulan 11 tahun 2004 sebagai Field Supervisor. Macam saya memang anak jati Jengka lah. Saya anak jati Jengka. APM ni dia sebenarnya saya kalau nak cerita pasal APM ni, kalau hiris tangan saya keluar darah, APM. Saya sangat sayang dengan APM ni sebenarnya. Saya sangat sayang sebab mungkin takdir Allah dah tentukan saya ni memang tertulis bekerja dengan APM. Kalau dulu mula-mula kerja memang terasa aduh susahnya nak kerja dengan APM ni. Tapi sekarang ni bila kita dah pergi moment, bila dah tukar manajemen yang lebih baik, kita pun dah rasa lebih alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama saya Zahra Afendi bin Abdul Rahman. Telah berkhidmat dengan FPM ni selama lebih kurang 20 tahun. Sebelum FPM, saya dah berkhidmat dengan PTS, kemudian FTP, dan sekarang dengan FPM. 20 tahun tu rasanya lebih kurang dalam 20 orang bos juga dah saya bawa. Di Jengka popular dengan ABA. ABA ni sebenarnya singkatan daripada abang. SQ Abang Pen lah.